Siapa yang buka bisnes homestay, villa dekat luar sana tu, aku nak tanya korang serve kopi apa dekat customer korang? Come on lah, customer korang tu bayar dekat korang mahal-mahal. Kenalah serve dorang dengan kopi yang premium. Takkan korang nak bagi kopi yang murah-murah, betul tak? So, kalau kata korang nak jimat bajet tapi korang nak kopi yang berkualiti tinggi, rasa yang mantap, kami ada solusinya untuk usahawan-usahawan homestay dan juga villa kat luar sana. So, dekat tangan aku ni ada Colombian dan juga decaffeinated. So, decaffeinated ni biasalah semua orang tahu dia tak ada caffeine. Dan Colombian ni, nama pun Colombian, kita tahulah dia daripada mana. Okay? So, untuk korang yang buka bisnes homestay ataupun villa kat luar sana tu, kalau korang nak customer korang satisfy dengan korang punya homestay ataupun villa, korang serve dorang dengan kopi ni. Aku yakin 100% customer korang confirm akan puji kopi ni dekat korang punya homestay. Apa keistimewaan dia? Okey, satu, kopi ni harga dia tak mahal pun, berpatutan untuk satu sachet ni. Boleh tengok dekat kita punya beg kuning dekat bawah ni. Kod-kod lah korang dapat promotion, boleh grab banyak terus. Dan satu lagi, rasa dia tak sama macam rasa kopi lain. Rasa dia memang, aku nak describe rasa pun susah sebab korang kena rasa sendiri. Baru korang tahu betapa premiumnya rasa dia. So untuk korang ahli-ahli usahawan homestay dan juga villa kat luar sana, kalau kata masih mencari kopi-kopi yang premium untuk serve dekat customer korang, boleh halo-halo kita orang. Banyak lagi produk yang kita ada. InsyaAllah kita akan bantu growkan bisnes korang dari segi korang punya minuman untuk serve dekat customer. Okay? Jangan lupa like, komen dan juga share video ni dan jangan lupa follow.